Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu sudah kita pada 1 Syawal yang dikatakan hari kemenangan untuk umat Islam sesudah menempuhi sebulan berpuasa di bulan Ramadan pada tahun 2026 ini. Bulan Syawal juga menjadi peluang untuk kita mengeratkan silaturahim melalui amalan ziarah dan rumah terbuka. Namun, dalam kegembiraan kita berdaya, ada satu perkara penting yang perlu kita jaga, iaitu adab ketika bertamu. Pertama, niatkan ziarah kerana Allah SWT dan untuk mengeratkan hubungan, bukan sekadar memenuhi tradisi atau ingin bermegah-megah. Yang kedua, jaga adab ketika berada di rumah orang. Masuk dengan memberi salam, tidak melihat perkara yang tidak sepatutnya, dan menjaga percakapan serta tingkah laku. Yang ketiga, jangan berlama-lama sehingga menyusahkan tuan rumah. Islam mengajar kita supaya sentiasa peka dan menghormati keadaan orang lain. Dan yang terakhir adalah hargai layanan tuan rumah. Walaupun hidangan yang disediakan sederhana, sesungguhnya keberkatan itu bukan pada kemewahan tetapi pada keikhlasan. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahawa sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya dan menjaga adab ketika bertamu. Jadi, sepanjang Syawal ini, marilah kita bukan sahaja membuka pintu rumah, tetapi juga membuka hati dengan penuh adab, kasih sayang dan keikhlasan. Akhir kalam, saya mewakili pimpinan Al-Muslimin Club AMC 2526 ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin.